RM100 yang kita simpan dalam akaun Get Public Gold ialah jumlah minimum yang Public Gold telah tetapkan, yang mana Public Gold nak bantu masyarakat yang nak mulakan tabungan emas tetapi tiada modal besar. Tuan-puan boleh bermula serendah RM100 untuk buat simpanan di akaun Get Public Gold. Baiklah, saya akan ajar macam mana nak mulakan simpanan emas di akaun Get Public Gold. Ini ialah akaun emas Get Public Gold yang mana kita boleh simpan serendah RM100. RM100 hari ini bersama dengan 0.15 gram. Tekan sahaja button top up, dah boleh start simpan serendah RM100 yang mana Public Gold nak bantu kita semua simpan emas tetapi tiada modal besar. Jadi tuan-puan boleh buat secara konsisten sahaja dan boleh tambah gram emas tiap-tiap bulan. Nak tambah RM200, RM300, 1 gram ataupun setiap hari boleh. Jadi gram akan bertambah sikit-sikit. Nak simpan lebih pun boleh. RM100 tu bukan kita akan dapat emas sekeping, tapi tuan-puan perlu simpan secara konsisten. Jadi bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh sahaja terus isi back service di bio saya dan saya akan bantu dengan sebaiknya. Teruskan follow saya untuk ilmu emas dan keuangan. Semoga bermanfaat.